Guys, hati-hati. Korang mungkin dah makan berbilion mikroplastik tanpa sedar setiap hari. Terutamanya yang selalu panaskan lauk lebih masa buka tu, panaskan dalam microwave dan makan untuk sahur. Setiap kali korang panaskan makanan dalam bekas plastik, sebenarnya korang sedang tambah satu perisa rahsia dalam makanan tu. Apa dia? Mikroplastik dan bahan kimia toksik. Mikroplastik ni, dia macam zarah plastik yang kecil sangat. Biasanya saiz dia dalam 5mm je. Lebih kecil lagi daripada biji beras. Dan dia terhasil daripada pecahan plastik yang lebih besar atau dihasilkan secara langsung dalam bentuk mikro. Kajian mendapati satu bekas plastik yang dipanaskan dalam microwave dalam suhu yang tinggi boleh melepaskan dari 1 juta hingga ke berbilion mikroplastik dalam makanan kita. Setengah bekas plastik tu kita faham ada level microwave safe. Tapi microwave safe tu sekadar tidak mencair ataupun merosakkan bekas plastik tu. Tapi dia tak menjamin sama sekali bekas plastik tu bebas daripada mikroplastik ataupun bahan kimia. Bahan kimia dan mikroplastik daripada bekas plastik tu boleh mengganggu hormon, merosakkan sistem saraf dan bahayanya juga boleh tingkatkan risiko untuk dapat kanser dan juga kemandulan. Jadi stop buat benda ni. Jangan panaskan makanan yang lebih-lebih semalam tu gunakan bekas plastik. Tukar, keluarkan, letak atas seramik ataupun bekas kaca yang tahan microwave untuk elakkan daripada mikroplastik dan juga toksik masuk ke dalam makanan yang kita panaskan tu.